Ya betul, Enzo Maresca kena pecat dulu dari Ruben Amorim. Apa benda ni weh? Ini panas babe. Maresca yang bantu Chelsea bantai PSG kat final Club World Cup, menang Conference League, dapat top 4 kat EPL dan mengayamkan Barcelona, kini tak ada kerja. Inilah masalah dia dengan bola sepak moden. Banyak sangat benda-benda poyo dari klub. Kalau kau ada seorang manager bagus, sebagus Amorim, yang telah bawa kejayaan kepada klub, sekurang-kurangnya bagilah dia ruang buat kerja. Ini tak, tolak tepi cara Chelsea borong pemain yang bukan-bukan dan kebanyakan dia tak diingini oleh Maresca. Dan lagi teruk dari itu, korang tahu tak, sampai ada orang tertentu yang bukan manager nak mengawal siapa yang akan main di atas padang, semata-mata untuk menaikkan nilai pemain muda supaya boleh dijual dengan harga yang tinggi. Serius, itu dah mengarut bye. Seakan-akan dah jadi model bisnes nak cari wang bro, bukan kelab bola sepak. Tapi sekurang-kurangnya mereka tolong kita beli Garnacho lah. Terima kasih. Abang dah tahu pendapat korang Maresca keluar dari Chelsea? Komen kat sini.